Kalau korang nak beli emas kan, kenapalah korang kena tunggu harga murah Beli je lah. Kalau kita dah tahu kita ada bajet. Ada kenalan saya ni, dia kontak saya sebab dia tahu saya dealer Papigo lah. Dan dia nak mula simpan dalam emas sebab dia kata dia mula sedar yang simpanan ni dah start bocor. Bulan-bulan boleh menyimpan RM5,000, 3 ke RM5,000 macam tu. Bocor macam tu saja, tak tahu pergi mana duit. So mulalah rasa macam nak simpan dalam emas lah. So saya bantulah guide bila dah buka akaun apa semua. Tak nak pula. Sebab apa? Sebab kata nak tunggu harga emas turun ke paras 400 lebih. Tapi masa dia kontak saya tu, harga emas dah 500 lebih. Kita tahu kita ada duit, kita mampu saving banyak tu bulan-bulan. Jadi kita tahu beli emas ni bukan membazir duit. Kita simpan, tukarkan kekayaan kita dalam bentuk emas yang lebih menilai. Kita bukan membazir tu. Jadi bila dah ada bajet, simpan saja terus. Sebab apa? Bila kita tak ada belian pertama, kita tak boleh nak compare lah sebenarnya. Harga emas murah ke harga emas mahal ke. Macam contoh saya dulu mula pada tahun 2022, harga emas 200 lebih. Mahal tu puan. Tak ada satu zaman pun orang kata harga emas murah. Sebab kita tak nampak lagi harga emas sekarang yang dah 600 lebih ni. Tapi saya dah buat juga belian pertama. Semua orang ada dekat tempat yang sama. Untuk pemula semua rasa. Saya pun pernah rasa benda yang sama yang kita rasa emas mahal. Tapi bila kita dah beli, belian pertama itulah benchmark kita untuk tahun-tahun seterusnya. Mana kita mula dulu, aku mula dulu harga 200 sekian. Sekarang harga dah ni, barulah kita boleh cerita harga emas murah ke mahal.